Assalamualaikum. So bersama saya dengan Tunis Acai ya. So ini kita dah siap lah kabinet dekat salah satu kilang lah, entry dia. Alright. So apa yang kita buat kat sini tengok, kat sini ada sinki. Top dia kita pakai cold stone, quartz stone. So kalau tengok di sini kemas lah, dia ikut border dia kan, ikut sini macam tu sampai sini. So kalau tengok ni, ni quartz stone dia ada shining sikit lah. Nampak tak shining ni? Okay, so kat sini kita ada tall cabinet, dan juga tall cabinet untuk peti ais. So kat sini kita ada dia punya pintu soft close lah. Ni adalah bawah sinki. So sinki ni adalah stainless steel stainless steel nano tech. Okay, so ini dari tepi tu, dari kemasan dari tepi tu dia letak barang. Dan ini adalah kita ada drawer lah, ini drawer. Alright. Okay. So dekat atas ni pun sama, pintu dia panjang. So kita buat sampai ke ceiling lah. Okay. Okay, so dia panjang sikit, pintu dia panjang sikit lah daripada yang biasa. Tengok sini, ni pintu, panjang. So bila kita buka sini, ni kita ikut design customer lah, ada rak sampai atas. Alright. Itu semua kan. Itu lubang plug lah. Dan juga ini kawasan peti ais. Kawasan peti ais, ya ni pun ada. So ni lah gambaran semua dia. Kawasan sini lah.